Ya, dengan lagu Nur Cinta. Berikan tepukan untuk duo kita yang pertama, Aiman Hakim dan Iqmal Romi. Yeah, let's go. Nama saya Nur Aiman Hakim bin Muhammad, berumur 20 tahun, berasal daripada Rembau Negeri Sembilan dan saya sekarang bekerja sebagai penjual kuih bakar. Saya Iqmal Romi, berasal dari Negeri Sembilan, berumur 20 tahun dan saya sekarang bekerja sebagai barber. Memang suka menyanyi daripada kecil, tapi saya tak ada kesempatan untuk pergi ke audition. Memang tak ada kesempatan lah. Saya ada kelainan daripada semua orang disebabkan saya ada vokal husky. Saya juga boleh mengubah lagu balada ke R&B. Kalau orang Negeri Sembilan kata yang sebona, saya ni budak tahfiz. Saya pernah masuk pertandingan azan. Nombor 1 tau. Saya juga membantu ayah saya di kebun sawit. Jiwa saya tetap dengan nyanyian. Tinggalkanku sepi sendiri, merenungkan janji lama. Kerana dah terlalu sayang, tak sanggup ku lepaskan. Dan jika ku termuncul dalam rindu, takkan kau terbayang kabarku. Pisahkanlah bulan dan mentari, pisahkanlah bintang dari langit. Begitulah jiwaku gelita setelah kau benamkan kejora. Hatiku dah tiada nur cinta. Begitulah jiwaku derita setelah kau benamkan kejora. Hatiku dah tiada nur cinta. Okey. Assalamualaikum Aiman, Assalamualaikum Iqmal. Waalaikumsalam. Kamu bernasib baik juga kerana menjadi peserta yang pertama dan kamu juga bernasib yang tak baik juga kerana kamu juga peserta yang pertama. Ya. Sebab of course benda itu ada darah gemuruh akan datang, stage fright akan ada ya. Tetapi saya faham kamu amateur ya. Jadi apa yang saya dapat dengar ialah keyakinan daripada penghayatan itu bila kepada tahap bila kita pergi ke chorus baru ada confident dekat situ ya. Tapi rata-rata kalau fikirkan daripada segi karakter, saya boleh nampak Iqmal ada sikit ya, ada sikit benda tu yang menunjukkan artistiknya, tapi belum sepenuhnya.
Saya tak dapat baca lagi sebab belum sepenuhnya. Sebab lagu ini begitu singkat. So saya akan, jika ada rezeki, kita akan bertemu next week. Dan Ikmal dan kepada Aiman. Aiman, kamu masih lagi mentah. Tetapi kamu ada barang itu. Ya, di mana? Sekarang ni problem kamu berdua ialah kepuasan nyanyi atas pentas. Kepuasan nyanyi atas pentas tu belum ada lagi. Tetapi insya-Allah apabila kamu kenal pentas itu, kamu jangan lepaskan peluang itu untuk bercinta dengan pentas. Terima kasih. Ada apa-apa lagi kawan-kawanku semua? Ya. Jangan biarkan abang cakap seorang. Betul bang. Saya faham dah. Audi, jangan biarkan mata. Buat kerja. Untuk saya pula, untuk Aiman, awak ada kelebihan sebutan yang jelas. Tapi awak kena hati-hati bila awak lontarkan suara yang jelas tu, kita boleh dengar juga benda yang tak sempurna tu. Kalau boleh dalam pertandingan ni kita nak dengar nyanyian yang tenang je, smooth je kita dengar di telinga kita. Okey? Dan juga bagi Ikmal pula, macam Abang Ajar cakap, awak ada satu keunikan dan karakter vokal yang menarik. Saya daripada awal lagi dah nampak awak punya tu, tapi kita nak tengok lagi, awak gali lagi persembahan akan datang. Kena ingat Kalau ya, ada rezeki. kata-kata yang dilontarkan di hadapan ini kena ambil berat sebab ini adalah kata-kata producer ni bercerita dengan artis tu apabila dalam studio. So itu adalah percentage yang besar pada kamu untuk dapat that knowledge. Sebab ini berbeza dengan royalty lain sebab kami ni barisan producer yang dah biasa berinteraksi dengan penyanyi-penyanyi dalam studio. Macam tu. Kita nampak Tomok macam main kelebah-kelebuh kertas dia Tomok. Okey Tomok macam, okey aku tengah faham sekarang ni. Tapi itu 99 kata tu. Bernasib baik. baik. Dapat first. Dan juga tak bernasib baik. Itu yang ketiga Abang Ajar Tapi betul tak, komposer-komposer semua memang susah nak nyanyi, nak tunjuk showcase dalam masa yang singkat. Yes. But they have to That means kamu semua terus mesti ada climax dia. Ya, betul. Okey, kepada anda semua yang sedang menonton sekarang ni, yang dekat rumah, teruskan undian anda secara online untuk Aiman Hakim dan Ikmal Romi. Dekat mana, Sherry? Korang boleh undi di gempak.com/raisethestarmy.